Hello guys, nama saya Dr. Tasha dan hari ini kita akan bincangkan tentang karies gigi. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang karies gigi, tahukah anda terdapat 3 lapisan dalam struktur gigi anda? Enamel, dentin dan papa. Enamel merupakan lapisan gigi yang paling keras dan terletak di luar sekali. Manakala dentin merupakan lapisan di bawah enamel dan dia lebih lembut berbanding daripada enamel. Dan papa merupakan lapisan yang paling di dalam sekali dan dia mengandungi saraf dan juga saluran darah. Let's move on to bagaimana gigi berlubang berlaku. Terdapat interaksi between 4 faktor: diet, bakteria, faktor setempat dan masa. Setiap kali selepas makan, terutamanya kalau makanan bergula, bakteria yang ada di dalam plak akan bertindak balas dengan gula tersebut dan akan menghasilkan asid. Dan asid ini akan bertindak ke atas permukaan gigi anda dan akan melembutkannya dalam proses demineralization. Kalau asid tersebut tidak dineutraliskan, proses demineralization akan berterusan dan akan mengakibatkan karies gigi. Bergantung kepada keseriusan masalah karies ini, rawatan yang boleh dibuat adalah rawatan tampalan, rawatan akar gigi, dan option yang paling last sekali yang kita boleh buat adalah rawatan cabutan. Terdapat pelbagai tips yang anda boleh lakukan di rumah untuk mencegah karies gigi. First, amalkan tabiat pemakanan sihat dengan kurangkan kekerapan pengambilan makanan di antara waktu makan utama. Kedua, kurangkan pengambilan makanan bergula dan melekat. Ketiga, kurangkan pengambilan minuman berkarbonat. Selain daripada itu, kamu juga boleh mengamalkan penjagaan mulut yang betul. Nombor 1, memberus gigi secara berkesan setiap kali selepas makan dan sebelum tidur. Kedua, menggunakan ubat gigi yang berfluorida untuk membantu menguatkan gigi anda. Ketiga, gunakanlah floss bagi pembersihan di antara celah-celah gigi. Cegah karies gigi. Be proud of your mouth.